Okay, aku nak cerita pasal kapet yang aku dah pakai lama ni Brand dia daripada ni. Brand dia daripada T ni. Kalau korang tengok ni, condition selepas 2 tahun aku guna Okay, ni sebelah belakang dia. Dari segi fitting dia, dia akan gagal kat sini tengah ni untuk model kereta aku Honda Jazz ni. Dia tak ada grip kat sini. Okay, ni condition dia selepas 2 tahun agak keras tapi still boleh pakai Jadi hari ni aku nak tukar kapet aku kepada ni, brand daripada Kamato guys. Ramai yang cakap brand ni bagus kan. Okay, ni dia. Yang aku ambil ni lining warna biru Dari segi dia punya material ni agak lembut sikit banding yang lama punya kan. Dia jenis bergetar guys. Beza yang aku pakai brand T tu, sedikit lembut. Lepas tu dia ada lining kat sini. Korang boleh pilih nak warna merah boleh. Macam aku minat biru, kita ambil hitam biru Korang tengok kat sini, dia siap ada bagi dia punya branding nampak siap ada engrave lagi. Memang cantik guys. Ada kontur pasir-pasir, kita dah angkat. Lepas tu kita boleh keluarkan terus, buang. Nampak memang terbaik bersih terus Contoh kalau basah ke nak muntah ke apa kan, korang boleh basuh, tak ada masalah. Dia jenis bersifat getah kan. Korang kibas-kibas sikit, dia akan kering. Lepas tu korang boleh letak balik Kalau kita tengok dari segi fitting dia, memang ngam, memang cantik guys. Kepada korang yang baru beli kereta kan, tengah mencari kapet, korang boleh dapatkan ni kapet brand daripada Kamato ni. Macam-macam jenis kereta ada, aku sediakan link kat bawah.